Okey Laila, ni cara nak buat puding coklat. Coklat puding panggil dia. Boleh. Boleh kan? Supaya kau ingat sebab tu lupa. Benda ni untuk memudahkan kau. Okey, jadi anytime kalau kau nak tengok balik, boleh. Okey, jom. Ini untuk nak buat dia punya sos. Kita ada gula. Lagi? Kita ada serbuk koko. Lagi? Dan yang penting, kita ada susu good day. Ini kita ambil dulu. Okey, sebab apa kita kena guna susu good Kenapa day? kena guna susu good day? Ya. Sebab susu good day ni penuh berkhasiat. Creamy. Yes. Lepas tu dia kaya dengan nutrisi. Dia ada protein, dia ada kalsium, dia ada vitamin D dan bermacam-macam lagi. Yang ini pula tepung jagung. Okey, kita ada telur kuning. Yang putih tak nak. Kita nak yang Yang kuning saja. Yang ini icing vanilla. Supaya wangi kan? Yes. Masih lagi kita punya susu good day. Ingat nutrisi dia banyak. Okey, first kali buat dulu. Okey. So sekarang ni, mari sini aku tolong kau. Apa itu dulu? Nak Okey. buat mana dulu? Ambil periuk tu, Aku ambil letak sini. Okey. Dua barang ni masukkan. Okey. Okey. Dua sahaja. Itulah pelakon utama dia, susu good day. Okey, Bagi? digaul, gaul, Sampai gaul, sebati. gaul. Sampai sebati. Semua barang-barang ni kita catukan. Yang ini pun kita masukkan. Alah. Okey, ni icing vanilla. Harap-harap dia tahulah. Kan juga tahu susu tu. Imah, tu tutup api dulu. Okay, kita tuang dalam mangkuk ni. Sikit-sikit. Tuang balik. Apa ni tuang balik? Sebab kita nak kena panaskan semula. Nanti margarin tu dia akan lagi cair. Dan nanti warna dia lagi cantik berkilat. Tu cantik kejadian dia. Lepas tu kita tutup. Nak masukkan dia dalam peti ais. Nanti kita tunggu sampai sejuk ya. Bye Laila. Kau faham kan? Bye. Ima, tengok ni dah siap hasil kerja kita. Tada! Satu, kita kasih Laila. Dia kan nak buat berniaga kan? Biar dia rasa sedap tak sedapnya kita pakai susu good day tu. Okey, Kan? mestilah sedap. Jom. Jomlah. Jom.